Jemaah perempuan tegur imam cara tepuk tangan. Adakah kaedah itu segi tepuk tangan, kekerapan tepuk? Kalau imam tak makan sama, macam mana nak buat? Jemaah perempuan maklum tepuk dah tangan untuk imam buat doa. Acur tangan maklum. Lagi dah. Jawabnya jika tidak lagi diendahkan, berhentilah tepuk tangan. Faham? Macam tu imam dia naik 5 rakaat. Kita subhanallah. Subhanallah. Tak turun. Subhanallah, tak turun. Kali ketiga, subhanallah, tak turun juga. Tunggu. Dia ada 2 pilihan. 3 kali dah subhanallah, tidak ada apa tindakan imam, ada 2 pilihan. Pertama, mubarakah. Dan terus baca tayat salam sendiri. Mubarakah dalam hati, aku mubarakah, sah dah. Tak berhenti, tak wajib kata saja aku menceraikan imam 3 talak dah tak ya. Faham? Nampak? Aku cerai dari imam, sah. Aku sembahyang sendirian, sah. Aku tidak lagi mengikut orang yang di hadapanku ini, sah. Nampak? Semua tu adalah istiqra' daripada ulama, pandangan. Okey?